Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke podcast Mari Belajar Islam kita pada hari ini. Saya Cikgu Afifah dan kita akan membincangkan tentang sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Adakah kamu tahu apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Afifah. Saya tak pasti, tapi saya suka meneka. Adakah ini tentang puasa atau zakat? Hampir betul. Hari ini kita akan belajar tentang solat. Ya, solat adalah salah satu rukun Islam yang paling penting. Tajuk kita hari ini ialah Jom Kenali Solat. Kamu semua sudah bersedia? Bersedia, Cikgu. Saya tahu solat itu penting, tetapi saya masih ada banyak soalan tentangnya. Boleh Cikgu terangkan apakah maksud solat? Soalan yang sangat baik. Solat dari segi bahasa bermaksud doa. Tetapi dari segi istilah, solat adalah ibadah khas yang dimulakan dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi. Solat merupakan cara kita berhubung dengan Allah SW. Seperti kita berbual dengan Allah dengan cara yang khas dan istimewa. Oh, jadi solat seperti mesyuarat khas dengan Allah. Tetapi, Cikgu, mengapa kita perlu solat? Adakah kerana ibu bapa kita menyuruh kita? Bukan kerana itu sahaja. Kita solat kerana Allah SW telah memerintahkannya dalam Al-Quran. Ini dipanggil dalil kewajipan solat. Dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah berfirman yang bermaksud, dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Wow, jadi Allah sendiri yang menyuruh kita bersolat. Itu sangat istimewa. Betul sekali. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ini bermakna kita perlu mencontohi cara Rasulullah SAW bersolat. Tambahan lagi, solat adalah tiang agama. Jika kita solat dengan betul, kita menegakkan agama kita. Saya faham sekarang. Tetapi Cikgu, bagaimana dengan rukun solat? Apakah benda-benda penting yang perlu kita lakukan semasa solat? Rukun solat adalah bahagian-bahagian penting dalam solat yang mesti dilakukan supaya solat kita sah. Terdapat 13 rukun solat. Jom saya terangkan secara mudah. Ya, Cikgu. Saya suka belajar dengan cara yang mudah. Rukun solat terbahagi kepada 3 jenis, iaitu rukun qalbi, hati, rukun qauli, bacaan, dan rukun fi'li, perbuatan. Mari saya terangkan satu persatu. Rukun qalbi ialah niat dalam hati. Kamu perlu berniat solat yang mana kamu mahu lakukan, seperti saya berniat solat subuh. Oh, jadi niat itu dalam hati ya? Tidak perlu disebut kuat-kuat? Tepat sekali. Untuk rukun qauli pula, iaitu bacaan, ada 5 perkara. Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar pada permulaan solat, membaca surah Al-Fatihah, membaca tahiyat akhir, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad SAW dalam tahiyat akhir, dan membaca salam pertama. Jadi rukun qauli ini semua tentang apa yang kita sebut ya? Tepat. Dan yang terakhir, rukun fi'li atau perbuatan. Ada 7 perkara. Berdiri tegak jika mampu, rukuk dengan tumak ninah, tenang, ibtidal, bangun dari rukuk dengan tumak ninah, sujud 2 kali dengan tumak ninah, duduk antara 2 sujud dengan tumak ninah, duduk tahiyat akhir dan tertib, iaitu melakukan rukun mengikut susunan. Wah, banyak juga. Tetapi Cikgu, boleh Cikgu tunjukkan cara pergerakan solat? Baiklah, mari kita lihat cara pergerakan solat langkah demi langkah. Pertama, kita berdiri menghadap kiblat dengan penuh penumpuan. Seperti ini Cikgu. Saya berdiri tegak menghadap kiblat. Bagus. Kemudian, kita mengangkat kedua tangan setentang telinga atau bahu sambil membaca Allahu Akbar. Ini dipanggil takbiratul ihram. Selepas itu, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada dan baca doa iftitah, surah Al-Fatihah dan surah pendek lain. Kemudian kita rukuk, betul Cikgu? Ya, untuk rukuk, bungkukkan badan sehingga belakang anda lurus dan kedua tangan memegang lutut. Sambil rukuk, baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi 3 kali atau lebih.
Kemudian, bangun dari rokok, i'tidal, sambil mengangkat tangan dan membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dan kemudian sujud kan? Betul. Sujud dengan meletakkan dahi, hidung, kedua tapak tangan, kedua lutut dan hujung jari kaki di atas lantai. Baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi 3 kali atau lebih. Selepas itu, duduk antara 2 sujud dan baca doa. Kemudian, sujud kali kedua. Oh, dan kita teruskan begitu sampai selesai solat dengan tahiyat akhir dan salam. Tepat sekali. Sekarang, apa kata kita lakukan aktiviti interaktif? Saya akan sebut pergerakan solat dan kamu teka apa bacaan yang perlu dibaca, okey? Wah, saya suka aktiviti ini. Mari kita cuba. Bila kita baru bermula solat dengan takbiratul ihram, apa yang kita baca? Allahu Akbar. Bagus. Bila kita rokok, apa yang kita baca? Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. Hebat. Bila kita sujud pula? Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Sangat bagus. Sekarang saya ada cabaran untuk semua yang berdengar. Bolehkah kamu praktikkan semua pergerakan solat yang telah kita bincangkan hari ini? Minta bantuan ibu bapa atau adik-beradik yang lebih besar untuk menyemak sama ada kamu melakukan pergerakan dengan betul. Saya akan cuba di rumah dengan abang saya. Cikgu, ada lagi tips untuk membantu kita mengingati pergerakan solat? Soalan bagus. Ada beberapa aktiviti yang boleh kamu lakukan di rumah. Pertama, kamu boleh buat carta pergerakan solat dengan menggambar atau menampal gambar pergerakan solat mengikut turutan. Kedua, kamu boleh bermain permainan Simon Says versi solat, di mana seseorang akan mengatakan Simon Says rukuk dan semua perlu menunjukkan pergerakan rukuk. Itu mesti seronok. Ada lagi, cikgu? Ya, kamu juga boleh gunakan boneka atau anak patung untuk menunjukkan pergerakan solat. Ajar anak patung itu bersolat sambil kamu menjelaskan setiap pergerakan. Ini sangat membantu untuk mengingati semua rukun solat. Cikgu, jika kita tersilap dalam solat, apa yang perlu kita lakukan? Jika kita tertinggal atau tersilap melakukan rukun solat, kita perlu membuat sujud sahwi pada akhir solat sebelum memberi salam. Sujud sahwi adalah 2 sujud tambahan untuk meminta maaf kepada Allah atas kesilapan kita. Baiklah, cikgu. Terima kasih atas pelajaran yang menarik hari ini. Saya rasa lebih faham tentang solat sekarang. Sama-sama. Dan untuk semua pendengar kecil di luar sana, ingatlah bahawa solat adalah cara kita menunjukkan cinta dan taat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalkan solat sejak kecil dan ia akan menjadi tabiat yang baik apabila kamu dewasa nanti. Dan jangan lupa untuk berlatih pergerakan solat di rumah dengan bantuan ibu bapa atau adik-beradik. Betul sekali. Nah, sebelum kita akhiri podcast hari ini, mari kita ulang sekali lagi. Solat bermaksud apa? Solat adalah ibadah khas yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bagus. Dan berapa rukun solat yang ada? 13 rukun solat. Hebat! Dengan ini, kita akhiri podcast Mari Belajar Islam pada hari ini. Semoga semua yang mendengar mendapat manfaat dan boleh melaksanakan solat dengan lebih baik. Sehingga kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlatih salat kawan-kawan.